قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka sangat banyaklah orang-orang yang dipujikan mereka itu dengan nama cerdik, padahal bila ditilikkan kepada kelakuan-kelakuan mereka itu yang dipuji, maka nyatalah di sisi orang-orang yang mengetahui dengan hal agama Islam sehabis-habis bodoh mereka itu yang dipuji, kerana meninggalkan mereka itu akan yang wajib di atas mereka itu yang dipuji, dan mengerjakan mereka itu akan yang haram. Barangkali pada sangka mereka itu jadi megah mereka itu dengan kedua-duanya, padahal yang betulnya jadi susah mereka itu dengan kedua-duanya, iaitu meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Na'udzubillahi min zalika. Kita minta berlindung dengan Allah daripada masuk dalam golongan orang-orang yang meninggalkan benda wajib dan suka berbuat benda yang haram. Dia kata ramai manusia yang orang puji dia di dalam kehidupan di dunia ini, tapi pada sisi mata orang-orang yang ada ilmu, inilah orang-orang yang bodoh, tapi dipuji oleh orang-orang jahil. Kerana apa? Meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram. Penyanyi-penyanyi orang puji ya. Padahal dua benda dia buat. Tinggal barang wajib, tak semayang. Meninggalkan suatu rukun yang utama dalam Islam, 5 waktu semayang, tak salat. Pelakon-pelakon drama, model-model, penghibur artis-artis, meninggalkan semayang, buat hak haram, joget depan khalayak ramai, mendedahkan aurat, pakai pakaian yang macam telanjang. Orang puji, orang kata sedap suara, best malang, power, macam-macam orang puji. Bukan setakat puji, orang buat anugerah pula. Nak piala saja tinggi pada Tok Imam, 6 kaki tinggi piala. Tu bukan kata bagus dak saja, buat anugerah, beri pitih pula. RM20,000 wang tunai, 2 malam bermalam di hotel 5 bintang di Langkawi. Oh, banyak dia. Sebuah kereta Toyota Vios, banyaknya beri kepada orang yang seperti ini. Sebab apa? Sebab meninggalkan yang wajib dan buat hak haram. Itu manusia akhir zaman. Tapi di sisi ulama-ulama, tok-tok guru, orang yang dekat dengan Allah, inilah golongan-golongan bodoh. Termasuk hak tukang suka, tukang sokong, tukang puji, 4 kali bodoh. Kalau menyanyi boleh 30,000 tinggal salat, bodoh ulama kata. Sebab apa bodoh? Pasal apa? Pasal tak ada bekas. Nah, kalau orang cerdik takkan letting itu otak-otak. Orang cerdik. Kalau orang ada akal, tak ada akal, orang bodoh. Dah tukang tengok 4 kali bodoh. Bayar tiket pula begitu begini. Di sisi orang ramai, majoriti umat manusia, dah mana orang puji ramai? Dah bodoh, orang puji. Tanya ulama-ulama. Tak percaya kalau malam ni anugerah era, bolehlah juara seorang penyanyi. Esok kita jumpa tuan guru. Tuan guru tengok malam kau ni, bagus tak nyanyi malam? Dia tanya. Tak. Dia tanya ulama-ulama, dia tanya ahli ibadat. Dia kata orang mana pula bodoh ni. Kita pergi tanya tu bodoh dah. Nyanyi 14 kali bodoh ni. Tu kata. Tapi orang kata cerdik. Tu jenis lara. Jenis cari pitih.
Orang puji kau, oh, bagus anak muak tu seorang. Aku puji akak ibu tangan. Buat apa? Pandai sungguh cari makan. Nah, dah lah kerja bulan-bulan tu makan gaji tu 4-5 ribu dah sebulan. Buka kedai pula, nega 4-5 nautik kedai pula. Pandai budak ni. Tuhan beri akal. Tu orang bodoh kata. Tanya orang alim kata budak bodoh. Surah dak gi, mayang pun dak dang, orang ngajar dak siapa. Padang cari biti je. Kambing kalau garik masuk lagu. Ni dak 24 jam roti canai. Tak. Ana buat apa ni? Jadi pandangan berbeza-beza. Orang yang betul menghukumkan sesuatu, orang yang ada dalam dada dia Al-Quran dan hadis dan kataan-kataan ulama. Orang tu baru betul cakap. Sebab apa? Bab manusia ni cakap lain belaka. Orang ni lain, orang ni lain, orang ni begitu, orang ni gini, orang ni tak setuju, orang ni tak kenang. Dah mana betul? Al-Quran dan hadis. Quran kalamullah, hadis kalam Rasulullah. Jadi siapa yang cakap bersandarkan dua ni, dia yang paling tu. Orang puji ya. Tak macam anak hamba. Tak gerak. Anak muka Allah. Bagusnya Tuhan beri. Habis jadi pegawai. Duduk dalam bilik ekong. Kereta berjalur-jalur belaka. Anakku tak gerak. Dia kekeh habis tinggi. Faham? Habis kaya. Dah. Dah nak mana? Dia kira gaji. Gaji besar, anak tua. Dia tua ni buat ibadat. Kalau tak mengerjakan ibadat, tidak tua. Iaitu celaka. Lebih-lebih lagi mengerjakan maksiat. Tapi dah kita tak reti nak hukum. Doktor tak mau hukum. Kalau zaman Abu Jahal, Abu Lahab, golongan yang ikut Nabi ni golongan bodoh kira. Pasal apa? Dah boleh benda. Tak boleh kepeng ikut Muhammad. Ikut kami ya, kata Abu Jahal, Abu Lahab. Ikut kami jual pasar Mekah. Ikut kami beri guna air siraman kebun kurma. Nak beri batuang tu, batuang ni. Ikut Muhammad benda. Dengar cakap saja wah tepik ceramah. Dah boleh kepeng. Lepas Allah Ta'ala turun ayat. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Bila dikatakan pada golongan-golongan ini, hendaklah kamu berimanlah. Sebagaimana manusia yang telah beriman duk ikut Muhammad nu. Maka puak ni jawab, adakah kau mahu kami ini jadi bodoh macam puak-puak bodoh ikut Muhammad duduk masjid ya? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah jawab, mulah puak-puak bodoh tapi muda uti. Hak ikut Muhammad cerdik belaka. Dia banding tengok ikut Muhammad bila Ibnu Rabah Honda Car pun tak ada. Tahu-tahu kata BMW Honda Car pun tak ada bila Ibnu Rabah jalan kaki. Hitam beletung. Darat cetong. Ada pitih. Abu Zar darat cetong. Tak ada pitih skepeng. Kak Gero tak ada. Mebeng tak ada. Tak ada pitih yang ikut Nabi. Ada pitih. Habis pitih. Derma gitu gini. Tuan jawab, mu buat bodoh. Nak reti. Nak khabar reti. Ni gitu kan. Orang kata orang cerdik kan ni orang pandai cari seng. Orang pandai cari akhirat, dia panggil orang cerdik. Sebab tu mana ada buat anugerah. Anugerah puasa sunat paling banyak. Mana ada? Anugerah paling banyak qiyamul lail ada. Di dunia dia anugerah. Suara paling sedap. Muzik paling sedap. Drama paling sedap. Pelakon terbaik. Pelakon pembantu terbaik. Pelakon pembantu bagi pelakon pembantu terbaik. Pengarah terbaik.
Juru lampu macam-macam tak bahan laga belaka tu. Nah, hak tu ada. Tak ada penceramah terbaik tahun ini jatuh kepada Al-Fadhil Muhammad Sabu. Ada. Ada. Ni kejar ada hak gitu. Nah. Guru agama terbaik tahun ini tak ada. Pencegah maksiat terbaik Terengganu tahun ini jatuh kepada ada. Tapi ahli maksiat terbaik mana? Juara lagu, betul tak? Ahli maksiat. Juara lagu. Tunjuk ajarku sifu. Tu dia terbaik sama. Inilah manusia. Banyaknya bodol tu. Jangan terpedaya dengan makan hebat, pakaian hebat. Jangan terpedaya. Ni semua musuh-musuh Allah. Pasal apa mereka ni bodol? Kerana mereka duk rasa mereka megah dengan sebab tinggal yang wajib buat yang haram. Padahal itulah yang menjeruk leher mereka sendiri. Masuk dalam kubur man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma'tiqaduka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka wa ala ma mutta alaihi. Siapa Tuhan kamu, siapa nabimu, apa i'tiqadmu, siapa saudaramu, apa kiblatmu, wa ma imamuka, apakah imam kamu, dan atas apa kamu mati atas ni. Bohong mulut-mulut nak jawab dia. Penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, pelaku-pelaku maksiat, pengundang-pengundang kejahatan, nak jawab dia. Orang yang melakukan kezaliman, dia rasa hebat. Dah dia ngajar dah. Ini ngambak dah surah. Beres boh. Dia rasa hebat. Tadi ngajar. Tengok amal kan? Dia ngambak surah. Ni nak ngambak surah ladang lah ni. Esok lusa je. Dan kedak cabut. Spekar tahu. Hatta-hatta. Hebat. Tengok dah dia ngajar dah. Beres. Dia rasa hebat. Hebat gua ni jumpa dengan patak neraka. Innal munafiqina wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, pemuda dan wanita, mereka ini suka suruh orang buat maksiat dan marah kalau orang buat benda-benda molek. Dah dua ni duduk ni kat gini, gerengkang kepak raya. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang suka buat mungkar, buat maksiat, tak suka orang buat benda-benda baik, duduknya ialah hotel tekak yang paling bawah dalam api neraka jahanam. Nauzubillah. Walau sama, katanya sahabat-sahabat, sekalipun puasa fi Ramadan, pada bulan Ramadan, walau hajjan baitillah, sekalipun maknanya mengerjakan haji ke baitillah, walau salla, dan sekalipun sembahyang, Allahu Rabbi, sembahyang tak tinggal, haji tiap-tiap tahun, puasa bulan Ramadan, tetapi termasuk dalam golongan munafikun, hotelnya tekak paling bawah, ground floor. Orang kata darki asfal, lapis yang paling bawah daripada api neraka. Kata khayal habis. Nama Abdullah, nama Abdul Rahman, nama Fatimah, nama Aisyah, nama-nama Nabi, tetapi munafik duduk pada kerak yang paling bawah. Dulu, kini dan selamanya. Kerana munafik, Islam di dunia, kafir di akhirat. Maka bila lama di atas mereka itu berhenti di padang mahsyar dengan hal beberapa kesusahan itu, maka mesyuaratlah mereka itu kepada siapakah nak datang minta tolong supaya Allah Ta'ala menyelesaikan pekerjaan di situ itu. Jadi dah teruk sangat duduk padang mahsyar pada hari itu, bakit dalam keadaan telanjang.
Tazah kata baju kok lah ni, baju kok. Gantung belakang kereta. Nektar tekok. Boleh adalah kita kaya hebat. Kasut beratus-ratus. Bakit pada masyarakat baju kok, luar dalam tak ada. Lanyang pula. Dan pula tenggelam dalam peluh. Matahari sebatu atas kepala. Kaki kita dipijak oleh kaki orang lain. Teruk pada berebut taket wayang amboi. Nak tengok cerita Jackie Chan. Teruk dah tu berebut taket wayang, taket bola. Atas selubang taket, 6 tangan lekat telah tu. Akhirat kaki segala-galanya beripung pada tempat yang sama. Manusia, jin dan para malaikat dan hayawan. Malaikat 70 lapis kepung kok belakang, takut semua. Susah. Tak boleh duduk berdiri sama. Tak ada ekor, kipas pun tak ada. Masing-masing pun mesyuarat. Buat mesyuarat. Dah sudah kita ni, maka buat mesyuarat. Mesyuarat cawangan. Bincang lagu mana kita ni. Dia berasa susah tu. Berasa susah lah. Nak buat lagu mana kita ni. Teruk lah kita ni. Macam mana ni? Sebab itulah jangan buat zalim korang. Dah buat zalim korang, seorang je kita buat zalim. Maka susahlah di akhirat nanti. Melainkan haram muka kita masuk dalam surga. Kita rasa hebat. Kita boleh rapah tanah orang, rumah orang. Kita boleh halau orang daripada surau masjid. Kita berasa hebat. Allah haram masuk dalam surga. Kalau ada menipu seorang saja di kalangan rakyat, kalau lebong. Nabi SAW bersabda, ma min waliyin, tidak ada pun daripada seorang daripada pemerintah, yamutu yauma yamutu ghasyan li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannata aw kama qala. Tidak ada seorang pun pemimpin masyarakat, Allah beri dia jadi pemimpin di dalam dunia, pada hari dia mati itu ada lagi seorang tertipu olehnya daripada kalangan rakyat. Maknanya dia mati itu ada juga seorang ditipu rakyat. Selama mana dia ni memimpin. Selama mana dia memimpin itu seorang saja ditipu. Kok lain dia tak tipu seorang pun. Seorang dia dicakap lebong, dia tipu rakyat. Illa haramallahu alaihi jannah. Malaikat Allah akan mengharamkan dia masuk dalam syurga. Allahu Rabbi. Tak padang 5,000 sebulan. Tak padang kereta Mercedes. Kemi gelap. Haram masuk surga. Pasal apa? Pasal nipu. Berat nanang. Seorang yang lebong. Kalau pemimpin. Dah kalau sejuta orang dia lebong. Kalau sejuta orang. Ni kalau seorang. Akhirnya kita bersyuarat lah. Tak sudah begini. Maka keputusan mesyuarat itu datanglah mereka itu kepada Tu Adam alaihi salam. Cari Tu Adam. Kita ginilah bincang-bincang kita cari Nabi Adam alaihi salam. Dia awal sekali. Maka perlahalalah ia Nabi Adam ke atas Nabi Nuh alaihi salam. Dijumpalah Nabi Adam AS. Ya Abal Bashar. Dia panggil, wahai bapa segala manusia. Dia puji lalu. Manusia ni bila dia kepik, dia nak minta tolong orang, puji lalu. Tapi bila dia terlepas dah, orang hak dia tolong, dia minta tolong, dia kutuk pula. Dia gitu manusia. Bila dia kepik, dia cari lah. Walaupun dia terpaksa minta tolong dengan orang hak dia kutuk gitu. Dia cari pula. Jenis manusia. Itu tak sedar. Dia nak mengada dengan Nabi Adam pula. Ini sebut dalam hadis-hadis yang sahih. Cari Nabi Adam. Nabi Adam kau boleh tolong. Kira nak kabel aja. Nak lepas projek dia. Dia sendiri tak berani nak menghadap Allah. Tak boleh. Tak, pasal dia tak sabar. Tak boleh masuk pun jumpa boh. Ni kena pakai kabel. Kabel pertama Nabi Adam alaihi salam. Nabi-Nabi jadi kabel lagi. Nak minta tolong dia. Tak.
Kata Nabi Adam, tak boleh. Aku melakukan kesalahan kepada Tuhanku. Makan buah yang terlarang. Nah, padahal makan buah terlarang tu adalah daripada iradatillah, perancangan Allah. Kerana nak menurunkan manusia ke bumi, jalannya dengan makan buah terlarang. Nah, dia ikut pelang dah tu. Tapi jenis Nabi-Nabi jenis tawaduk. Walaupun perintah Allah, tak tawaduk. Dia kata, aku tak boleh nak tolong, tak ada power. Ginilah. Mugi jumpa Nabi Nuh lah. Kabel Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Adam. Beragak pula gitang ke Nabi Nuh. Nak sapa ke Nabi Adam saja makan tahun. Makan tahun tu beragak bukan dalam kereta Mercedes. Bergelulik batin. Lanyak mongeh. Mu salah jakar aku sepak rebah berleping. Nak, dah rebah ni jerit pula. Mati tak dah. Lebih tahi. Hak ni jerit batu macam-macam pasal. Dah tak akan luar. Hak ni jerit tinggi, jerit tekak. Bertepik menolong. Nak boleh ke jumpa Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam kata dah. Lain jumpa Nabi Nuh. Jumpa Nabi Nuh alaihi salam. 5 orang Nabi. Nah, ini cerita dalam hadis sahih. Nah. Dah daripada Nabi Adam. Nabi Adam bukan duduk kat Nabi Nuh. Masing-masing suku-suku duduk. Pada padang yang sangat luas kerana tunggu beripung segala umat di belakang ni. Tidak duduk tokar gitu macam Nabi jumpa sekaligus semua Nabi di Baitul Maqdis pada malam Isra' Mi'raj. Waktu sekaligus duduk setepak. Hak ni duduk walaupun pada padang yang sama, padang mahsyar, jauh-jauh. Jumpa Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh. Mu ni lah ulul azmi. Ya puji ya. Memang orang nak minta tolong. Tak. Kalau kutuk, siapa nak tolong? Macam orang nak pinjam witi kan? Nak pinjam witi, pergi kat saing dia. Oh mak, kamu nak tengok mu segar ni mak. Allahu Rabbi comel. Tak? Kedah-kedah comel apa semua anak-anak mu. Aku tengok bagus belajar-belajar. Jauh ya kena. Dah ada piti 5 ayam minyak mak. Nak diluk prepek. Faham tak? Beri lah kawan tu dah. Pasal apa dia makan di gula-gula dah hanyut dah. Kalau dia pergi kutuk nak yang reti. Allah mu ye. Berat nana mu ni aku tengok Allah. Tengok muka mu logah. Apa benda mu ingu-ingu jelek gitu. Tak. Cakap-cakap tu telo ngah. Tak ada dia. Lakana mudah kali. Nyai 500. Bodoh lagi nak wi. Sehari ya. Dia gitu. Maka Nabi Nuh pun perhala ia mana? Ia kabel. Gitu dah bik. Mana nak minta tolong? Syafaat ni. Minta tolong ejah. Nak. Ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Nuh kata dah boleh. Aku buat salah. Aku berasa bersalah. Padahal tak salah. Kau dia yang salah. Kau dia derhaka kepada dia. Aku malu kerana mula zaman akulah orang sembah berhala. Belum pada Nabi aku ni tak ada orang yang sembah berhala. Mula-mula kafir berlaku pada zaman Nabi Nuh AS di kalangan manusia. Kalangan jin hak Nuh dah. Nah, iblis dah. Hak mula-mula sekali hak kafir. Manusia start pada Nabi Adam tak ada lagi kafir. Hak melakukan dosa ada. Iaitu Qabil membunuh Habil. Tapi tak kafir. Kafir mula berlaku zaman Nabi Nuh AS. Belum pada tu semua orang sembah Allah. Tidak ada lagi berlaku penyembahan kepada berhala ataupun syirik pada Allah. Zaman Nabi Nuh bermula syirik. Orang reka sembah tak ekong. Dia rasa kalau gini zaman aku ni orang mula-mula orang tak sembah Allah, aku malu nak minta dengan Allah. Tak? Dia berasa dia buat salah. Nah macam kita salah dengan orang tu, patut orang nak suruh kita minta tolong pula kata, dah aku tak boleh. Muajah kali ngebah. Tak? Biar boleh take projek aku dah terama. Mu rapat ni tahu dah rapat tapi aku buat salah dengan dia sih. Tak? Aku salah dengan dia dah. Aku dah terama dah nak masuk bilik dia pasal aku buat salah. Tak? Umpama begitu begini. Gitu kok. Nabi Nuh kata, akulah. Zaman akulah orang sembah topek kong. Zaman akulah orang tak sembah Allah. Jadi kafir. Dan aku tak sabar aku berdoa kepada Tuhan supaya turun bala. Nabi Nuh berdoa kepada Allah
Allah perkenan doa para nabi. Tak, iaitu menurunkan banjir, hujan yang begitu lebat, banjir zaman Nabi Nuh alaihissalam. Perintah buat bahtera kapal yang paling besar dalam sejarah. Nah, kapal paling besar kapal ni. Cerita ni kita beriman. Dengan cerita kapal ni kita beriman. Menambahkan iman kita kepada Allah. Bukan menambahkan syirik. Sepatutnya bahtera Nabi Nuh ni menambahkan keimanan. Ada orang cerita bahtera Nabi Nuh ni menjadi syirik. Syirik lagu mana pula? Dia kata ni kayu kokar ni mata cicing ni daripada bahtera Nabi Nuh. Kalau simpan dalam rumah, persik tak masuk. Ular tak patut, tu sudah syirik. Kalau patut tak jadi apa betul dah patut patutmu mampu kerah. Faham tak? Ni. Banjir ni azab Allah. Dah dia kata gitu. Dia nak kata gua ni bencana alam. Faham tak? Nampak kan? Dia lain-lain tak jumpa amak. Dia bila lain-lain tak jumpa. Cakap buang masa. Lepas tu kita nak pergi dengar buang tu lain kita. Biar masuk lain. Nak pergi dengar, nak pergi kat orang ngajar, teruk tu lain kita. Ada ilmu apa, berasa pandai, berasa lebih, teruk tu. Bawa tangga. Lepas tu pergi dengar. Baru derah masuk ilmu. Ni bawa dengan pandai aku, bijak aku, lama aku ngaji. Ayah boleh ilmu. Dunia dengan akhirat cakap tak ketemu lain. Dunia sama dunia tak jumpa lain. Orang berair badminton cakap dengan orang berair bola. Jadi. Tak panjang cerita 2 minit bawa. Tapi kalau goalkeeper jumpa referee, let's man, panjang cerita lalu lah. Bening-bening lain tu le. Dia akhirat. Batu keluarga-keluarga kita kalau cakap bak halarang, tak apa nak jadi. Bak aku akang, tak apa nak engok. Dia nak cakap bak dia, bak dunia, bak cari makan, bak projek, bak kereta, bak tak ada benda. Tu anak beranak. Kan anak beranak orang lain ni. Pasal lain. Kita ni lain mana? Lain agama. Jangan tubik lain-lain. Duduk lain agama. Cari makan asal bimbang. Kambing kenyang. Ada tanduk dah. Kita mana ada tanduk? Lembu kenyang. Lembu dah akan lalang. Tak tahu benda. Kenyang. Pandai cari makan. Lembu ada. CJSRP. Kita tengok di kandang lembu dia tulis. UPSR. Tak ada awak tak boleh. Tak pas berskapeng pun. Boleh-boleh dia kenyang. Makan kenyang lembu. Susah apa? Tak apa boleh. Bodoh itu makan kenyang kau. Dah Tuhan jamin dah. Gitu kita kok. Kita gitu juga. Jamin belaka dah. Inilah jumpa Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Ibrahim. Gilah kepada Nabi Ibrahim AS. Beragak pula bergululi batin. Tapa kat Nabi Ibrahim AS. Pujilah Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, engkau lah maknanya. Nampak? Bapak kami. Bapak segala agama Islammu lah kepalanya. Puji begitu gini. Minta tolong. Ajah Tuhan. Supaya derah sikit hukuman. Tu lah dia nak minta kan. Tak selesai kami ni beragak gini. Tak, dengan panahnya, dengan baju tak ada. Tak selesai kami minta tolong. Khabar Tuhan kata derah lah. Minta hukuman. Maka Ibrahim pun hala ke atas Nabi Musa AS. Ginilah Nabi Ibrahim kata, mungkin jumpa Nabi Musa. Aku tak rak cerita. Aku tak mampu hari ni. Hari ni hari besar. Bukan hari biasa hari ni. Hari kiamat ni. Hari mahsyar ni. Nabi tak boleh nak tolong. Padahal Nabi Ibrahim AS. Bapak segala Nabi. Dia panggil Abul Anbiya. Bapak segala Nabi. Kerana daripada dia lah bercabang menjadi ribuan Nabi. Adapun daripada Nabi Adam sampai Ibrahim ke belakang sejalur je. Jalur je dan nasab dia. Siapa kan Ibrahim dia pecah. Banyak nasab. Iaitu anak Nabi Ibrahim 2 orang menjadi Nabi yang paling ramai daripada 2 orang ni. Anak Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Iaitu Nabi Ismail. Tak pada tu banyak Nabi. Jadi Bani Arab. Anak Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Iaitu namanya
Nabi Ishak. Daripada Nabi Ishak ni jadi Bani Israel, yang begitu ramai Nabi. Tu dia kata, Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapak segala Nabi. Nabi Adam Abul Bashar, bapak segala manusia. Dia ada gelar dia. Bapak ni mana orang lebih orang lebih. Sama ada lebih kot jahat, lebih kot baik. Bapak wali tu, orang lebih tu. Tengok, wali biasa, wali. Hak lebih dia panggil bapak. Bapak wali. Arab dipanggil Abu. Abu ni bapak. Abul Anbiya, bapak segala Nabi. Wali biasa je. Tapi kalau bapak wali, ketua para wali. Hak jahat bapak kau. Bapak teruk. Ya tu. Faham tak? Bapak zalim. Wak kira bapak zalim. Dia kira hak hebat. Dia panggil bapak tu. Arab panggil bapak, Melayu pun panggil bapak kau. Hak hebat. Kalau orang lembek dia panggil bapak, panggil bapuk. Faham tak? Maka Musa pun, Nabi Musa hebat. Nabi Musa kata, aku buat salah. Nabi Musa pun nak bunuh orang. Seorang. Iaitulah anak beranak Firaun. Orang Mesir. Firaun ni orang Mesir. Orang asal Mesir. Nabi Musa ni berhijrah ke Mesir. Asal Palestin. Turunan Bani Israel ni asal Palestin. Pergi ke Mesir ni nyewa hamba di puak-puak Mesir. Raja dia nama Firaun. Jadi Firaun ni puak-puak ni anak beranak dia seorang balah dengan puak-puak Bani Israel. Nabi Musa lepas anak beranak Firaun. Orang Mesir. Lepas mati situ le. Macam ayam kena sembelih. Dan Nabi Musa ni orang yang paling gagah di dalam dunia pada ketika itu. Tak, paling gagah. Kalau pintu surga ni tak kau ke dah akan cabut kita. Orang gagah. Tuhan pilih je. Sebab tu Nabi Musa ada kapung, orang tak sembah berhala. Orang tak buat pun anak lembu. Musa Samiri duduk diam ni. Tak apa? Orang gagah dia. Nabi Musa pergi di bukit Tur Saina, semenanjung Sinai, barulah orang berani. Kerana apa? Nabi Musa tinggal Nabi Harun. Nabi Harun lembut. Nabi Musa tak main cakap hanya. Bakal lepas mati. Nak bukan kata lepas balik ubur minyak. Boleh tahan kira lama minyak. Lepas mati. Macam ikan air naik atas dek. Tak ni. Out teteng. Tak? Jadi orang tak berani. Dah ni buat anak. Bila dia pergi di Semenanjung Sinai, dia pun kata, beres dah. Nabi Musa pergi 40 hari. Siapnya konsert. Buat. Panggil belaka barang-barang kemas waktu beg belaka kita nak buat Tuhan Musa. Tuhan pesan suruh buat. Dia pergi 40 hari. Katanya Musa Samiri. Tok Guru Ayapin. Dia Tok Guru orang Hindu. Asal sembah lembu. Dia buat anak lembu. Dia pelebur dengan segala barang kemas. Dia pun setuh pada tapak kaki tanah bekas dijirit oleh Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam ketika berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni anak murid. Anak murid Nabi Khidir. Jadi Musa Samiri ni tengok tiap-tiap Nabi Khidir pijak di atas tanah, rupuk kering jadi hijau. Tempat hak tak ada rupuk, tubik rupuk. Bekas Nabi Khidir jijak, dia ambil bola water. Bekas ni dia cuah balik di anak lembu tu jadi hidup. Tu. Oek, tubik suara habis sembah. Pasal apa? Pasal orang gagah tak ada kapung. Nabi Harun tak gak. Jangan buat gitu. Kamu sepesan dah. Dah akut gitu. Dia kena main khapang. Baru rambuh. Betul tak? Dia gitu. Lepas tu dia kena keras. Lepas dia tengok anak kita kan. Kalau di rumah. Ayah tak ada. Kalau mak tak ada apa. Tak ada apa. Mak ada mandi. Nak garik.
Kira ramayang pula. Tak gerak. Main situ. Bersikap. Piang. Balik gelap dah. Macam nak mampu. Bukan okey cek cerita ni. Orang flat ni. Tak gerak. Bila slow, orang ambil kesempatan. Balik ayah. Mana? Dengar basikal mandi. Bau. Lihat batu basikal. Konyol gigi geng basikal. Takut pasal apa backing? Kata ayah ni backing. Kita kena backing. Sebab apa? Pasal mok lembut. Melainkan kita nak lembut boleh. Bini kita backing. Tak apa. Bini kita misal macam galak ni. Tak apa. Kalau kita lembut belaka dah ada apa. Suruh bangun. Tak bangun. Suruh mandi. Tak mandi. Nanti. Tutup hati biar. Tengok buku pula. Tak ada apa. Bukan kata suluh hak busu. Dia kamu. Itu kata. Dia kena ada backing seorang. Di jabak, di kapung, dia kena seorang. Tidak ada gitu. Jadi kata Nabi Musa, mu pemperhala ke atas Nabi Isa AS. Aku tak tergamak hari ni. Hari ni hari hebat rasa. Tak mampu aku nak menghadap Allah. Ginilah jumpa Nabi Isa AS. Anak Siti Maryam binti Imran. Anak Nabi mak waliullah. Wali besar Siti Maryam. Duduk dekat mihrab pagi, petang, siang dan malam. Bersemayang membaca kitab Taurat. Hijr dia. Ni ibu misali. Tak? Ibu misali ni Siti Maryam. Orang yang paling hebat di atas muka bumi di kalangan perempuan, kata Rasulullah, Siti Maryam anak Imran. Orang yang paling hebat. Anak Nabi Isa. Allah. Tak ada lagi mak Nabi yang lain wali. Dia seorang ni. Mak Nabi wali seorang ni. Mak Nabi Isa. Wali besar. Baca kitab Taurat. Ibu misali. Duduk dekat mihrab, makan minum, malaikat mariato. Cerita dalam Quran, dalam hadis. Tak bimbang sikit. Malaikat mariato, tak bimbang sikit. Ni ibu misali bukan baca Taurat. baca kuali. Baca URTB itu bukan ibu misali. Itu ibu Mama Jui. Quran tak baca ibu misali apa? Suruh orang ngajar tak pergi bapak misali. Bukan bapak misali, bapak Bengali. Mari sekarang ni. Nak mati esok sekarang dah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Bila datang kematian seorang kamu, satu saat pun tak boleh undur, satu saat tak boleh lewat. Tepat pada masanya. On the time. Mari malaikat Israel, Assalamualaikum. Wahai abang Aji, Waalaikumsalam, kiok halu. Dah mari waktu. Mari JBJ dah imbang ni. Mari terapik wisurat. Tak boleh jah. Kabel tu. Mari apa benda ni kamtek. Boleh sembah. Kok Sungai Golok. Tapi mari hak ni daripada jabatan maut. Assalamualaikum wahai si fulan. Tak, kita pun tengok siapa kamu. Takkan tak kenal. Akulah yang ambil nama pakmu, tokmu hari tu, tok kimu, aku belaka. Oh gitu. Waalaikumsalam kiok. Orang hidup kata Allah senangnya, tok ki aku mati. Walaik sungguh mati. Ia mati dak. Mata yang memandang tak sama dengan bahu yang memikul. Rasanya seperti 40 hari 40 malam ditetak dengan 300 bilah pedang masa nak cabut nyawa. Orang tanya Nabi Ibrahim AS, wahai Nabi Ibrahim, tanya Rasulullah, mung ni kekasih Allah. Khalilullah. Tuhan gelar Khalilullah. Dalam hadis Qudsi kata Allah, Ibrahimu Khalili. Ibrahim itu adalah saudara, adalah
kekasih aku. Kata Nabi Muhammad, dah mu ceritalah, dah mu kekasih Allah. Allah paling sayang padamu. Macam mana rasa nak mati? Kata Nabi Ibrahim, rasanya macam ambil kekabu yang basah, lepas tu bubuh, genggam pada batang yang berduri, lepas tu rabuk kabu tu secara sosang. Belawang dengan duri. Bertokor-tokor lekat kabu di duri. Maknanya segala hati jatuh orang perut, putus getah habis. Rasa gitu lah, kata Nabi Ibrahim, orang yang paling Tuhan kasih. Allah Rabbi. Dah penyanyi, penyangok, sesek malaung. Dah hocak ayang. Bayang. Maka Nabi Isa pun berhala ke atas Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Isa kata, aku tak gamuk, aku malu kepada Allah. Orang sembah aku menjadi Tuhan. Orang kata aku Tuhan, orang kata aku anak Tuhan, mak aku bini Tuhan, aku malu nak jumpa Allah. Dah bukan salah dia. Tak. Tapi tak sedar kerana dia orang sembah. Orang kata dia anak Tuhan. Orang anggap aku ni sebagai Tuhan, aku tak barani, aku tak tergamuk nak menghadap Allah, kata Nabi Isa. Ginilah mungkin jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad pun sangguplah ia. Nabi Muhammad sanggup. Nabi lain nafsi. Tak, Nabi Muhammad SAW sanggup nak tolong. Tengok Nabi. Tak. Tapi bukan semua orang. Orang yang tolong diri dia sendiri saja Muhammad akan tolong. Orang tak tolong diri dia sendiri, Nabi Muhammad tak mampu nak tolong. Dan jaminlah, Nabi jamin akan cuba minta kepada Allah. Syafaat ni bukan Nabi sendiri tolong. Nabi tolong minta kepada Allah. Itu syafaat. Tak. Recommend. Gitu. Bukan Nabi sendiri melepaskan seseorang di usaha. Nabi merayu kepada Allah. Lepas tu terpulang kepada Allah. Itu panggil syafaat. Recommend. Nabi kata, tak apa dah. Saya sanggup berjumpa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dan pergilah ia kepada satu tempat yang ia Nabi Muhammad munajat, iaitu berdoa padanya tempat dengan Allah Ta'ala. Maka minta izin ia Nabi daripada Tuhan, kemudian sujud ia Nabi baginya bagi Tuhan Ta'ala dan memuji ia akan Allah Ta'ala. Jadi Nabi menghadap Allah Ta'ala, Nabi sujud kepada Allah. Sujud yang paling lama dalam sejarah. Sehingga Allah Ta'ala kata, ya Muhammad irfa' ra'saka washfa'. Wahai Nabi Muhammad, tolonglah angkat kepalamu daripada sujud dan mohonlah syafaat. Kemudian disuruhkan dia dengan angkat kepala itu. Tuhan kata, irfa' ra'saka. Angkat kepalamu daripada sujud yang begini lama. Dan dibenarkan syafaat. Kamu dibenarkan syafaat. Iaitu kamu boleh minta, recommend, tolong. Dan menolong apa sekehendaknya. Maka Nabi Muhammad pun menolong pada menyelesaikan hukum. Di atas mereka itu, inilah yang dinamakan dia Asy-Syafa'atul Kubra. Iaitu menolong yang besar. Nabi kata, lepas daripada Nabi sujud, Nabi puji Allah. Disebut di dalam hadis, tiada pernah lagi Nabi puji sebegitu baik selama umur Nabi di dalam dunia. Itulah lapas-lapas puji yang terbaik. Yang paling hebat Nabi lapas, iaitu ketika meminta syafaat di padang mahsyar. Benda mu nak minta tolong, minta faslul qada, menyelesaikan hukum. Iaitulah hak mana masuk neraka, biar masuk neraka. Hak mana masuk syurga, biar masuk syurga. Dia panggil faslul qada. Kerana tak tahan dah, gi mari. Biar jatuh hukum lah. Masing-masing orang kata, kalau neraka lah, aku sanggup dah. Tak tahan dah duduk gi mari di padang mahsyar dalam gini payah. Sanggup masuk neraka berlaku. Asal jatuh hukum. Macam penjenayah yang belum dijatuhkan hukuman penjara. Rimang saja 8 tahun. Kan lokak, kan hospital, kan bala, kan wagi situ. Naik aeroba, turun sini pula. 8 tahun lah cakap. Akhirnya minta tolong, derahlah. Cara jatuh hukum, mati pun matilah. Sanggup dah. Orang-orang yang melakukan kezaliman, sedangkan dalam keadaan sedar,
maka dia tak mendapat syafaat Nabi SAW. Ni berat ni. Tapi orang zalim dah tidak dengar. Kalau dengar tak jadi apa? Kerana hatinya dilapis oleh batu. Hati dia tu tertutup dengan batu. Kepengang batu. Allah, batu tak berasa apa. Kalau tertutup dengan kain boleh tahan kira. Tak. Kita jamah ke puang, kita lapik kain. Berasa lagi. Tak. Umpama baju dia, tak belakang dia, tak bau dia tu. Kita lapik kain. Berasa. Berasa kepala baru ni. Berasa seronok lagi. Kalau tak ada kepala baru tu buang, tu kau sedap lagi. Tak. Hak tu hak rebah pula duyung. Tapi dah kalau lapik dengan batu, kita nak raba ke apa, tapi lapik batu wepang letak belakang 15 utin. Kita raba dah batu wepang. Dah ada benda. Batu ginilah tertutup pada hati ahli maksiat. Pasti dengar dia apa. Orang tidak, Tok Guru sendiri kata, Tok Guru sesak. Awak kena lagi. Tok Guru sesak dah, nak urit dia kan. Tok Guru sesak dah. Tuan Guru sesak. Awak guna ke dia. Batu betang tutup di hati. Tak rasa benda. Dia berasa terlepas. Masa saat ni lah. Kuasa ada, pitih ada, orang pelak serung ke dia. Pangkat ada. Berasa terlepas. Berasa tak kena. Berasa bebas. Jangan. Tak terlepas. Dengan manusia tak terlepas. Dah dengan Allah tak terlepas. Ingat Allah nak biar begitu saja mati. Nak sambut dengan bidadari. Melakukan kezaliman kepada orang. Penipuan kepada orang. Tipu ratu tipu orang ni. Zalim ratu zalim orang ni. Bahang pitih bahang situ. Allah tak terlepas. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbikuna. Tuhan tanya. Adakah menyangka orang-orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, mereka akan terlepas daripada kami? Sa'ama yahkumun. Salah sungguh sangkaan mereka itu. Dah terlepas. Dan setengah daripada perkara yang pelik-pelik. Wallahu a'lam.